janji biar pasti hingga ke ujung dunia ini pasti adalah suka dan duka kamu dan aku hingga ke ujung dunia ini pasti akan menangis ketawa bersama-sama hingga ke ujung dunia. Jauh mengelamun. Nah, makan dulu. Saya tengok Washi ada laptop je. Tak lapar ke? Thank you, Pika. Saya kena siapkan tugasan Dr. Amsyah ni. Maka tugasan ni penentu saya kekalkan beasiswa saya. Kalau tak mampu saya nak bayar yuran. Awak pun tahu kan, ayah saya kerja kilang je. Itulah lumrah orang bawah macam kita ni. Kita ni kena usaha 2 kali ganda untuk bersaing dengan dia orang tu. Macam Aini dengan Fika tu. Ya, doh. Jom kacau dah. Jom. Fika, Aini. Kau buat apa tu? Alah, kerja Dr. Amsyah. Tak jadi je lah boleh dapat A. Petik jari apanya, Mus? Kelas Dr. Amsyah pun kau tak pergi. Tugasan apa tak lagi? Mesti kau tak mula buat lagi kan? Kau ingat universiti ni bapak kau yang punya ke? Mulut kau tu jaga sikit Memanglah universiti ni bukan bapak dia punya. Tapi bapak Mus ni ada kabel yang boleh settlekan semua. Ni, duit kawan, duit. Reality dunia sekarang. Dah lah. Maya buat apalah yang orang bawah macam dia orang ni. Jom teman aku beli makan. Jom lah. Lah, cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Amsyah. Jamal, lama tak jumpa. Biasalah, Prof. Projek 7 juta kat Google tu banyak sangat. Busy saya. Saya cakap satu benda ni, Prof. Sejak-menjak ni, keputusan anak saya makin teruk. Jatuh yang muka saya nanti. Makan tugasan musim memang agak teruk, Datuk. Susah saya nak tolong kalau tak ada usaha lebih dari pihak tuan. Jangan begitu, Prof. Ni sikit hadiah daripada saya. Disebabkan Datuk sahabat baik nama saya, anggap saja perkara ini semua selesai. Mus, pastikan awak tutup mulut awak dan jangan beritahu sesiapa mengenai perkara ini. Kalau tak, kita semua dalam masalah besar. Terima kasih, Prof. Settle lah. Pika, tengok ni. Macam mana saya boleh dapat C untuk subjek Dr. Amsyah ni? Saya tak tidur malam tahu cari bahan kajian dia. Siapkan semua tugasan dia. Adanya ini, Mus dapat A+. Tak masuk akal langsung. Dia langsung tak hantar tugasan Dr. Amsyah itu. Apa si je kerja Dr. Amsyah? Belajar rajin-rajin pun kalau tak tahu cara nak hidup tak ke mana. Orang macam kau ni Aini sampai bila-bila berada dekat bawah. Aini, kau belajar rajin-rajin, result macam tu juga. Itulah orang kata, tak semua orang rajin je boleh berjaya. Ada yang memang takdir dia dah kat bawah. Macam kau ni lah, tak ke mana pun. Dr. Amsyah, saya nak penjelasan kenapa markah saya C. Saya yakin tugasan saya dah lengkap dah. Awak sedar tak? Awak cakap dengan siapa ni Aini? Mana ada kau sebagai seorang pelajar? Saya menilai, saya tahu apa yang saya buat. Tugasan yang awak buat tu tak bagus. Tak bagus, habis tu tugasan Mus yang ciplak tu bagus sangat ke sampai dapat A+? Berani awak tingkatkan aktiviti saya. Dengar sini buat sikit. Dalam dunia ni, markas atas kertas tu tak penting kalau tak ada pengaruh. Kalau awak tak puas hati, pergi mengadu dekat dekan. Tengok siapa yang dia percaya. Mensyarahkan nama gelar doktor atau budak kingusan macam awak. Jumpa. Kenapa kamu nangis ni? Dr. Amsyah marah saya. Sabar je. Pakcik tahu apa yang berlaku. Kalau kamu berani, boleh ke pakcik pergi jumpa dekan? Sebab pakcik ada segala bukti. Jom.
Terima kasih, Prof. Oh, ni kerja dia orang sebenarnya. Masuk. Ni ada seorang yang datang ibu saya ni. Maaf Prof, saya yang suruh budak-budak ni bawa datang jumpa Prof sebab nak buat aduan tentang Dr. Amsyah. Ada masalah apa? Cuba Prof tengok ni Prof. Awak tahu kan Dr. Amsyah ni asyik fakulti kita. Dan awak semua pun tahu apa tindakan yang saya boleh ambil atas awak kalau obat tuduhan macam ni. Saya sedar Prof, saya tu kan cuci je. Orang selalu pandang rendah pada saya. Ingat orang macam kami ni tak ada maruah ke, tak ada otak ke. Tapi saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, saya nampak Dr. Amsyah tu, dia bagi sampul yang tebal dekat Dr. Jamal. Tolonglah Prof, saya saksi hari ni kerja keras selama ni. Sistem akademik kita tak patut dikotorkan dengan rasuah kola putih macam ni. Ya Allah, kita punya maruah universiti boleh rosak macam ni. Terima kasihlah Pak Samad. Awak lagi mulia dari mereka yang bertali leher tu. Saya akan panggil SPHM segera juga hari ni untuk tangkap dia orang. Terima kasih semua. Terima kasihlah Prof. Amsyah sebab telah tolong saya. Air muka keluarga saya ni. Anak saya tu terpakai betul lah. Alah, Datuk Jamal. Benda ni biasalah. Kita kan sama baik. Alah, setakat 2-3 juta tak apa, tak ada masalah sangat lah. Tak cukup cakap je, nanti saya tambah. Itu yang saya suka dengan Datuk Jamal ni. Ah. Hey. Assalamualaikum, Datuk Jamal, Encik Amsyah. Ini, Saya Inspektor Amrul dari pegawai SPRM. Jadi ada Encik Amsyah telah mendapati salah menerima rasuah RM50,000. kami tahu apa, kami makan je sini ni. Kami telah menerima transaksi di dalam akaun perniagaan isteri Encik Amsyah. Okey Kita faham ni. lakukan akaun isteri Encik Amsyah. Tahu apa-apa ni? Pegawai dari Tuan, jatuh tuan. Tuan, saya Datuk. tuan. Saya buat ini dengan betul. Jangan jatuh tuan. Sebentar. Tuan. Saya tak bersalah. Lepas saya tak bersalah. Saya tak bersalah. Lepas saya. Saya tak bersalah. Saya tak bersalah. Lepas saya. Maruah akademik dan nilai integriti sebuah menara gading dicemari dengan najis rasuah hanya kerana wang ringgit. Usaha keras mahasiswi yang bertukar lumus dibelakangani oleh tangan-tangan Grab yang cuba membeli masa hadapan dan kini berkes berprofil tinggi yang melibatkan seorang pensyarakanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Datuk Jamal di sebuah institusi pengajian tinggi di bawah Akta Seksyen 17 dan 16 2009. Segalanya terbongkar apabila Dr. Amsyah, seorang pensyarakanan, didakwa menerima imbuhan lumayan daripada seorang ahli perniagaan, Datuk Jamal. Suapan tersebut dipercayai sebagai jaminan untuk memastikan anak tokoh perniagaan tersebut memperolehi keputusan yang cemerlang secara tidak adil. Namun, sepandai-pandai tumpai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Keberanian luar biasa muncul daripada figura yang tidak disangka, iaitu oleh seorang pekerja pembersihan dikenali sebagai Pak Samad yang membekalkan rakaman bukti yang dikumpul secara sulit. Keadilan akhirnya berpihak kepada yang benar. Episod hitam ini menjadi peringatan kepada seluruh warga akademik dan masyarakat bahawa maruah sebuah bangsa dan institusi itu tidak akan sesekali boleh dijual beli dengan wang ringgit. Integriti dijaga, nusa terbela. Saya Nakuya Rizwan melaporkan untuk TV Via. Sekian, terima kasih. Pak Samad, Fika. Tengok ni, grade saya dah berubah. Alhamdulillah, tahniah ini. Mus pula macam mana? Aku dengar dia kena buang universiti. Dia dah kena buang dah. Bapak dia pula kena penjara. Sama macam Dr. Amsyah. Semua harta dia semua kena sita. Kamu kena jadikan benda ni pengajaran tau. Kamu kena ingat, bila kamu dah berjaya esok, kamu dah pegang jawatan atas yang pakai kola putih, kamu kena tak boleh lupa asal usul kamu. Dan kamu tak boleh juga beli maruah kamu dengan duit.
Baiklah, saya janji Pak Samad, saya akan buktikan yang orang bawahan macam kita ni akan bangkit bina negara dengan adanya integriti.